Tekan, tekan, tekan. Sampai di sini. Yang ada anxiety, tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, saya Coach Sufian Sulaiman, sudah 20 tahun lebih mengurut dalam kategori sport masyhur, urutan sukan. Ramai yang datang urut dengan coach mengadu sakit bahu, sakit leher, sakit kepala. Tapi otot-otot yang tegang itu sebenarnya adalah disebabkan anxiety yang berterusan. Jadi, coach nak kongsikan kepada anda semua cara-cara nak urut untuk mengatasi anxiety. Langkah pertama untuk menangani anxiety dengan cara urut adalah gunakan minyak aromaterapi dan spray kat tangan dulu. Spray kat tangan. Okey. Macam coach gunakan formulasi coach sendiri minyak ni. Okey, apabila dah kita spray di tangan, first thing adalah kita aktifkan bau tu dulu. Kita tekap di bahagian sini dan tarik nafas perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan sehingga hujung nafas dan tahan nafas sekitar 6 saat. Ketika kita tarik nafas, kita punya perut kita buncitkan sikit. Kerana kita nak menekan diaphragm kita ke bawah. Bila diaphragm kita ke bawah, paru-paru kita akan mengembang dengan cantik dan memberi banyak oksigen pada kita punya paru-paru. Ulang sehingga 3 kali hingga 6 kali. Selain daripada itu, dia juga memberi rangsangan kepada sistem limbik kita, yang mana ia mengawal kortisol. Kortisol ni penting. Bila kita stres, dia akan meninggi. Jadi kita turunkan dia dengan aromaterapi. Jadi cara nak urut, tekan, tekan, tekan. Sampai di sini, tekan, tekan, tekan. Nampak? Dekat sini boleh kita buat pusingan kecil. Kemudian kita naik atas sikit, tekan lagi, buat pusingan kecil. Tekan lagi, buat pusingan kecil. Ini satu. Tak perlu kuat-kuat. Sederhana saja. Dia ada 3 area yang kena cover. Depan, tengah, belakang. So daripada bawah ini, kita naikkan ke atas ke kawasan 3 tadi. Selain menggunakan jari, kadang-kadang coach gunakan ni, alatan ni. Alatan ni membantu coach sebab kadang-kadang kepala orang mempunyai rambut yang tebal, susah dan tak sedap bila kita tekan. Tiba kawasan ini, biasanya coach akan gunakan massage comb coach ni untuk letak saja macam ni dan gentil bulat-bulat. Sebab dia memberi kesan yang lebih baik kerana pressure dan urutan dia tu. Ada gigi-gigi tu, dia ikut laluan saluran darah, kapilari darah yang kecil-kecil tu. Jadi dia lebih baik. Sebab kalau kita urut pakai tangan, dia hanya tertumpu pada satu tempat. Jadi kebiasaannya coach akan buat macam ni ke depan, macam ni ke belakang. Kemudian ekstranya lagi, coach buat begini sebagai sikat. Kita menyikat rambut kita sebenarnya bukan untuk rambut semata. Kita guna sikat ni sebenarnya kita nak tekan saluran darah kita yang ada di kepala. Itu saja daripada coach. Semoga bermanfaat. Kalau sesuai, kalau bermanfaat, tolong share, tolong komen, tolong like dan follow coach. Bye-bye.